punca satu, LDL small ni daripada hydrogenated oil. Yang nombor 2 tuan-puan adalah insulin. So ini yang menyebabkan naiknya kolesterol dan bagi sumbangan kepada kolesterol kecil ni, LDL kecil ataupun salih kamil ni menyebabkan kita sumbat jantung dan boleh padam. Sumbat, kalau kata sumbat jantung dapat serangan jantung, kalau sumbat kepala tuan-puan dapat stroke. Ni yang kita nak elak, tak nak berlaku pada kita. Contoh makanan sumber vitamin D yang berdaun hijau. Berdaun hijau, sayur berdaun hijau. Alright. Kita sambung tuan-puan, kita tak banyak masa. Kan? Kita tak banyak masa, kita sambung je tuan-puan. Ni saya tunjukkan, dan saya ceritakan tadi, ni slide dia. Boleh tengok. So, dah dapat tengok tuan-puan, kita sambung je lah, kita sambung. Ni tentang health factors yang ke-6 tuan-tuan dan puan ialah tentang tekanan darah. Tekanan darah ni pun satu hal tuan-tuan dan puan. Dan biasanya tekanan darah ni jadi tinggi kalau bacaan lebih pada 120, distolik dan sistolik dia 80. So satu daripada 4 bacaan tekanan darah ni tidak tepat. Ni kajian tidak tepat sebab dia panggil white coat hypertension factors. Siapa berlaku? Saya tanyalah tuan-tuan dan puan kalau masa pergi klinik, pergi hospital untuk cek darah ni, tekanan darah naik ke tidak? Kat rumah okey, tiba-tiba sampai ke situ naik kan? Betul? Pernah berlaku? Oh, saya sama tuan-tuan. Bila pergi, itu nak pergi haji, saya pergi haji, kena buat medical check up kan. Dia cek je naik darah, dia cek je tinggi, dia cek je tinggi. Padahal saya kat rumah pun ada kan, pagi-pagi cek tak ada masalah pun, tapi bila pergi klinik je mesti tinggi, pergi klinik mesti tinggi. Macam-macam lah saya buat, dia jadi tak mau turun tak. Sampailah kita kena buat yang mindfulness activity, tarik nafas dan sebagainya, duduk diam-diam kan, orang berdiri, orang duduk lah kiri kanan ni, kita duduk diam-diam, pejam mata dan sebagainya, tarik nafas, bayangkan kita kat mana, relax dan sebagainya. Buat sekali lagi, baru okey. Dan kalau tidak, saya been prescribed dengan medication. Saya relax je, tak ada lah rasa anxious, debah, tak ada. Tapi dia akan naik je. Sebab apa? Sebab dah program dalam kepala, lupa. Kita dah program, lagi jumpa je, nanti tu dah tinggi akan naik. Tekanan darah akan naik. Pergi jumpa, punya program dekat sini ni, kita tak tukar. Kan? Kadang kita lupa kan, nampak? So bila tukar, kita pergi jumpa doktor je, kita relax, tenang, tekanan darah stable. Lepas buat benda tu, barulah tekanan darah stabil. Right. Bukan kata saya cerita pada tuan-puan, benda tak terkena pada saya, akan kena juga. Kadang-kadang kita terleka, tak perasan. Kita masuk dengan pikiran yang macam tu, program jumpa doktor je, habislah. Jadilah macam tu sebab kita bagi tahu kat otak kita supaya tekanan darah kau naikkan dia pun naikkan lah tuan-tuan dan puan. Jadilah macam tu. Alright. Tuan Mak Firdaus dah bagi signal dah 15 minit tuan-puan. Jadi kita boleh bangun sekejap, betulkan tempat duduk dan sebagainya kan, boleh duduk semula, cukup macam badan dan sebagainya. Okey, boleh sambung. Alright.